tidur tadi. Baik, boleh faham itu sebenarnya nikah hukum mahkamah Allah Ta'ala. Sebentar lagi lepas ijab kabul 100% hukum ketua keluarga telah diletakkan di atas bahu awak. Maka Dah banyak no. Biarlah. Masuk mulut aku. Tidur tadi.
Tunggu dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. عليه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Rumah Encik Asman, Encik Saiful Bahri, wali kepada Nur Fatin Batrisya, ahli keluarga yang hadir pada petang ini, dan tak lupa juga kepada ketua rombongan pengantin lelaki, walaupun dia berjalan kaki dari ke sini, dia ditua oleh Encik Asman bin Baijan, alias kepada Arif bin Asman, serta ahli keluarga yang hadir pada petang ini, kita semua ahli keluarga yang hadir pada petang ini. Marilah sama-sama berdoa kebaikan, kesejahteraan, keafiatan, kesihatan kepada bakal mempelai kita ini. Kau boleh kira ni, rumah dekat-dekat ni. Dia lari ikut pintu belakang ni. Baik, tak apalah, dia cepat terlambat, yang penting saya kena cepat. Saya ada agenda lagi ni. Baik, insya-Allah. Saya tak nak panjang-panjang cerita, saya terus nak tanya kepada Nur Fatin Batrisya binti Saiful Bahri. Betul Batrisya? Nikahkan dengan pasangan pilihan hati awak, iaitu Arif bin Asman. Dengar? Saya pun dengar? Dengar, ya? Dengar? Yang lain dengar? Dengar? Baik, alhamdulillah, kedua-duanya sudah setuju, belum ada sah lagi. InsyaAllah pada ni kita akan minta pada Encik Saiful Bahri untuk buat penyerahan wakalah untuk saya mewakilkan menikahkan anaknya dengan Arif bin Asman, insyaAllah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ada tempat? Ada wakalah? Jangan jadikan nikah ni trend. Awak nampak orang kahwin, aku nak kahwin. Nampak orang bercerai, seronoknya bercerai, aku pun nak cerai. Itu bukan tajuk sebenarnya. Nikah ni hukum Allah, bukan hukum manusia. Jadi apa-apa yang berlaku, awak kena bincang berdua. Jangan di-update ke media sosial cerita tentang keretakan persisian rumah tangga awak. Dan Nabi pesan, berkahwinlah kamu dengan wanita-wanita yang baik, insya-Allah akan datang keberkatan pada rezeki yang tak disangka-sangka selepas pernikahan awak. Baik, boleh faham itu sebenarnya nikah, hukum hakam Allah Ta'ala. Sebentar lagi lepas ijab kabul, 100% hukum ketua keluarga telah diletakkan di atas bahu awak. Maka maksudnya, jagalah sebaik-baik pernikahan ini, perkahwinan ini, dan kami semua mendoakan kebahagiaan dan kesejahteraan pada anda berdua, insya-Allah. Baik, alhamdulillah dah sampai kita ke tajuk yang sebenar, itu majlis ijab kabul dekat. InsyaAllah sekali lagi saya mengajak tuan-tuan perempuan yang hadir, terutamanya pada pengantin lelaki dan pengantin perempuan, untuk kuatkan suara anda berdua, untuk sama-sama kita bersyahadah 3 kali dan istighfar 3 kali. Boleh ikut saya sama-sama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Baik. Mula. Boleh kami mula? Kalau ada Awani ke, Bernama TV ke, Astro, bolehlah. Nak rakam dekat boleh, silakan. Kita buat sekali, tak buat 2 kali. Ada nak rakam? Tak ada? Yang menyesal? Baik. InsyaAllah. Jangan apa. Baik, insyaAllah. Boleh dekatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawjika ala ma amarallahu bihi min imsakin ma'rufin aw tasrih bi ihsan. Arif bin Asman. Saya. Aku nikahkan dan aku kawinkan akan dikau dengan Nur Fatin Badrisya binti Saiful Bahri, yang berwakil walinya padaku dengan mas kahwinnya seutas rantai emas tunai. Aku terima nikah Nur Fatin Badrisya binti Saiful Bahari dengan mas kahwinnya seutas rantai emas tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ilqi bainahuma al-ulfata wal mahabbata wal bidah wahdima sabila taqwa wa rasyad wa tawil a'maruhuma fi ghadil 'aish wasturuni wal hada isyrah wasdur wajma' bainahuma ala nawmin taqwa ittilaf waj'alhuma min ahli al-qana'ati wal 'afaf mimman qala qabala bi syukri wa talab sabr wa zukmana salihah bin al-banat wal aulad hatta yarawul asbata wal ahfad. Allahumma wasbi 'alaihim ni'am wa masdi 'alaihim al-adra wa hafazhuma min maka'idil khalq wa jannibhuma an su'il akhlaq wa balikum al-maghrib wal matalib wa hasinhuma bimanika wa karamika al-awaqib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada Encik Arif bin Asman dengan sekali lafaz seperti tadi, awak telah bergelar sebagai seorang suami. Tahniah diucapkan kepada Nur Fatin Badrisya dengan sekali lafaz sebagai suami awak tadi, maka bergelar awak sebagai seorang isteri. Maka jagalah hubungan ini, pernikahan ini, perkahwinan ini dengan sebaik-baiknya. Sebab apa? Sebab saya sebut tadi, hukum hakam Allah Ta'ala telah diberatkan satu patus di bawah awak sebagai ketua keluarga. Boleh faham? Baik, insyaAllah. Terusnya ada bacaan lafaz ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Manakala saya tinggalkan isteri saya Nur Fatin Badrisya binti Saiful Bahari selama 4 bulan Hijriah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau terpaksa, dan saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama masa yang tersebut, padahal ia taatkan saya atau saya lakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, kemudian ia atau wakilnya mengadu ke mahkamah, dan manakala tabit aduannya di sisi mahkamah syariah, ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan satu talak hulu. Atau jika saya gaib daripada isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih, jika ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata ia tidak tertunggu lagi,
akan saya, dan manakala tabib aduannya maka tertalaklah satu talak. Demikianlah lafaz taklid saya. Awak dah baca lafaz taklid. Baik, insyaAllah. Amin Rabbal Alamin. Baik, ada apa nak tanya? Tak ada? Betul? Majlis esok kan? Esok lambat lagi, berapa jam lagi ni? Boleh? Kita minta sign agreement sikit. Nak ambil anak orang dah senang. Pinjam duit kat bank pun kena sign. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai majlis pernikahan petang ini. Saya menjemput ibu kepada pengantin lelaki menjarungkan cincin. Terima kasih.
Assalamualaikum. Dah dah. Okey. Tu musuh semua ada tu, tepi tu. Tu musuh. Lawa lah baju dia. Assalamualaikum Baby. Biasalah kan. Macam ni, macam kita macam lagi. Isam. Isam bilang mundur lah. Isam kena ke depan. Salam. Ha. Puan Farah Saizah binti Rajuan dan juga yang berbahagia Puan Haja Saidah binti Haji Islaman serta seluruh ahli keluarganya merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan juga selamat datang kepada para jemputan dan juga undangan yang sudi menerima undangan. Saksikan pada ketika ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita teruskan ke sesi maka sekali terima kasih. Diberkati, dilimpahi sakinah mawaddah warahmah. Semoga ikatan ini kekal bahagia hingga ke jannah, diberkati rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Buat pengantin, bertolak ansurlah dalam rumah tangga, hargai pasangan dan jadikan agama sebagai panduan. Terus mendoakan pada berdua diberikan anak yang soleh dan solehah. Itu je yang aku cuma ucapkan. Terima kasih. Sepatah dua je. Ada adik yang beberapa. Adik, dia ada satu adik. Okey,
saya serahkan mic ini kepada adik, kepada Tisha. Mungkin ada ucapan ataupun Dekat sikit. Adik bongsu. Mantap sekejap lagi. Okay, my thank you untuk 20 tahun yang bermakna suka dan duka bersama. Seeing you hardworking, going on in life until you can get married. Over here. Kakak telah menjadi yang terbaik dan menyayangi dan menyakiti like you pick our family. The least is the cheers and love. Continuously sambil urut kaki mama. Gelak sampai tak ingat dirinya. Sampai mama kata dah tak tahu malam ke dua-dua ni. Tuan and only brother-in-law that I will have. Please take good care of my sister. She my one and only. Dia adalah penghuni rahim mama yang pertama. Dan dia adalah satu-satunya kakak yang saya ada. I know he's such a loving person. So that why kakak choose you to be someone to love. And keep going, keep growing. Saya ingat dia lebih dari Arif sayang diri Arif. Dia cantumkanlah kasih sayang yang dia tak pernah dapat daripada seorang lelaki. Doktor atau arwah abang dan arwah abang ayah tak ada. Taking blast from him to you in this beautiful day and beautiful moment. People or men that always giving a very good care and love to us have cared them to be fabulous person, especially Abang Ayah. Don't want to make you cry too much. I just want to say that they can wait to see Arif and Tisha little genius too. Alhamdulillah. nah, itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kakak tengok tu kakak. Ataupun kata keluarga Sinar Pulau Sakit ini baru sebahagian saja daripada keluarga besar pihak perempuan. Kita ada keluarga 33 ini. Kita ada keluarga Aku nak panggil. Okay.